Kau tahu tak, bukan semua kereta bagi features yang ada pada Proton S70 ini. Contohnya remote start dan juga lampu joget dia. Kereta dah start dah, aircon dah on dah. Aku masuk, aku nak belanja korang pun rasa sejuk sikit. Alamak, kereta kena unlock dulu. Takkanlah korang dah remote start tu, kereta dah on, lepas tu kereta pula unlock kan. Nanti orang boleh masuk, orang boleh curi kereta. Kena unlock dulu tau. Masuk je kereta, benda pertama adjust seats menggunakan electric seats. Takkanlah kereta korang tak ada electric seats. Tak ada ke? Lah. Dan juga ada multi-tier storage. Sini satu, lepas tu sini pun ada wireless charger. Sini boleh letak kunci. Kemudian sini pun ada ruang. Sini 12 volt satu. Lepas tu sini semua pun ada ruang-ruang. Sini pun boleh buka, ada ruang. Buka sini, ruang jadi lagi besar. Kereta korang tak ada multi-tier storage ke? Lah. Oh ya, soft opening drawer. Kereta korang laju ke? Lah. Hi Proton, open sunroof. Got it. It's opening. Kereta korang tak ada sunroof ke? Bayar, harga nak dekat sama. Lah. Oh ya, yang ni juga ada built-in USB. Sekiranya korang nak install dashcam tu, tak perlu nak tarik wire macam-macam kan, pening kan. Yang ni dah ada USB satu. Terus beli dashcam, terus cocok. Senang. Kereta korang tak ada ke? Lah. Dari segi performance pula, mana ada kereta lain yang ada turbo pada harga ini yang memberi korang 226 torque. Masuk sport mode, signal bagi, kereta tak ada, tekan. Effortless. Senang sangat. Magic, baju pun dah tukar, dah ready nak beraya. Dengan itu kan, kalau kepada korang di luar sana yang sedang on the way nak balik raya itu, hati-hati on the road, jangan laju-laju. Kalau letih, rehat dekat stop Y&R. Dan J. Ana mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Actually, just want to have another shot with the car lah. Sangat-sangat handsome lah tengok tu kan. It's actually a very very handsome car. Tapi lupalah, aku dah try sport mode kan, nak try pula dia punya eco mode kan.